Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak. Saya sekarang ni berada di Madinah bersama dengan 19 jemaah yang saya bawa dari Amani Travel Chongan Kelantan. Dan kalau anda tengok di belakang saya ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Kawasan lapang ini sebenarnya pernah Rasulullah mengerjakan solat istisqa dan solat Aidilfitri. Anda boleh tengok di belakang saya ini ramai rata-rata daripada pelbagai pelosok negara datang untuk melihat menziarahi kawasan yang kita sebut satu kawasan haramah yang sangat suci, sangat tenang di Madinah. Mari kita tengok ini adalah Masjid Abu Bakar. Okey, ini adalah Masjid Abu Bakar dan kita tadi baru selepas solat di Masjid Al-Ghamamah dan sekarang kita baru juga solat di Masjid Abu Bakar. Dan ini adalah jemaah-jemaah saya yang turut serta untuk trip umrah kali ini. InsyaAllah kita akan terus ke Masjid Ali Abi Talib di sebelah itu. Di sebelah itu nampak yang putih tu, yang putih. So insyaAllah kita akan bersama lagi. Pastikan anda memilih Amani Travel untuk trip umrah anda. Saya Haji Firman Ajmah melaporkan untuk anda dari Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.